Hai korang, saya Sarah. Kalau korang tengok simbol kat sebelah sini, korang dah tahu kan subjek apa untuk hari ni? Ya, subjek matematik. Baiklah, kalau gitu, jom kita mula. Dalam video ini, Sarah akan mengajarkan kepada awak semua tentang jenis-jenis poligon. Pertama sekali, awak kena tahu bahawa terdapat dua jenis poligon, iaitu poligon sekata dan poligon tidak sekata. Kalau poligon sekata, semua sisinya adalah sama panjang, tetapi poligon tidak sekata ialah poligon yang mempunyai sisi tidak sama panjang. Untuk pengetahuan awak semua, terdapat 8 jenis poligon yang kita akan belajar dalam silibus matematik. Tapi korang kan rasa susah kan untuk ingat semua poligon tu. Jadi untuk hari ini, Sarah akan mengajarkan awak semua cara mengingat poligon-poligon dalam silibus matematik. Boleh? Kalau segi 3 dengan segi 4 tak ada masalah sebab kita tengok bilangan sisi dia pun dah tahu. Pentagon pun senang nak ingat sebab nama dia lain daripada yang lain. Yang ramai keliru adalah antara heksagon dan heptagon. Dalam A sampai Z, kita sebut K dulu baru P. Jadi heksagon adalah poligon yang mempunyai 6 sisi, manakala heptagon adalah poligon yang mempunyai 7 sisi. Okey, jadi oktagon adalah poligon yang mempunyai 8 sisi. Kalau nak ingat, kita ingat bulan Ogos. Bulan Ogos adalah bulan ke-8. Kalau nonagon, kita ingat perkataan 9, iaitu nombor 9 dalam bahasa Inggeris. Jadi dia adalah poligon yang mempunyai 9 sisi. Yang terakhir ialah poligon dekagon. Kalau nak ingat, kita nak ingat satu dekad bersama dengan 10 tahun. Jadi ia mempunyai 10 sisi. Senang kan korang? Saya harap video ni membantu awak dalam subjek matematik. Jumpa lagi korang. Semoga bermanfaat.